besar ni mengalirlah kau menjadi raksa mengisi berikat punggungku agar aku bisa berdiri tegak dan sigap bagaikan Laksmana Melayu. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi acara yang dihormati Sof Kehakiman yang bijaksana dan hadirin sekalian. Ayo kawan-kawan, dengarkan ya. Perang Badar yakin dengan janji Allah. Tentu kawan-kawan pernah mendengar kisah Perang Badar. Perang ini dinamakan sempena lokasi berlakunya perang tersebut yang terletak 80 batu di selatan Madinah. Perang ini juga turut dikenali dengan nama Badar Al-Kubra. 13 tahun menyemai akidah, Nabi ditentang musyrikin Mekah. Sahabat-sahabat ditindas, menderita tak sudah. Inilah di antara sebab-sebab berlakunya perang: penindasan, pengusiran dan rampasan harta benda umat Islam oleh kaum Quraisy. Jalan terakhir bagi menegakkan keadilan dan kezaliman adalah berperang. Maka berlakulah Perang Badar pada 17 Ramadan bersamaan 624 Masihi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Yang bermaksud diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Surah Al-Hajj ayat 39. Ya kawan-kawan, dalam sejarah Islam, Perang Badar merupakan perang pertama umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dunia menyaksikan ketidakadilan hingga kini. Kawan-kawan, Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya di mana-mana, mengatur pasukan dan menyusun strategi. Para sahabat menuruti segala arahan yang diberi. Selesai bermusyawarah, Nabi masuk ke dalam khemah, duduk berdoa, mengadu merintih serta menada menjulur tinggi tangannya sehingga lidahnya jatuh ke bawah. Seketika Abu Bakar pun masuk sambil menepuk belakang Nabi dan berkata, sesungguhnya Allah akan menunaikan janjinya kepadamu. Bermunajatlah Nabi dari malam hingga ke subuh 17 Ramadan. Allahumma anjizni ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intahlik hadhihi isabah la tuqbatilha. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, kurniakanlah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah,
Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan keyakinan dan iman yang teguh, bilangan tentera Islam seramai 313 orang yang dipimpin oleh Rasulullah menyerang 1000 orang tentera Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Justeru Allah menurunkan 1000 malaikat membantu pasukan tentera Islam. Seramai 14 orang tentera Islam syahid. Sebaliknya, 70 orang tentera Quraisy terbunuh dan 70 lagi menjadi tawanan. Islam menang! Itulah janji Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Surah Ali Imran ayat 123. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Sedang kamu berkeadaan lemah, kamu sedikit bilangannya dan kurang alat perang. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Kawan-kawan, lihatlah perang Israel dan Gaza pasti. Dengan pertolongan Allah, Allah turunkan bala dan azab, iaitu berlakulah kebakaran besar, ribu taufan dan hujan menimpa negara mereka sesuai dengan doa dan munajat orang-orang Islam sedunia. Kawan-kawan dan hadirin sekalian, hayatilah ibrahnya. Pertama, setiap perjuangan pasti diuji dengan berbagai rintangan. Kedua, taati pemimpin. Contohilah sahabat kaum Ansar dan Muhajirin yang mentaati segala arahan Nabi. Dan ketiga, berdoa, berserah diri dan memunajatlah kepada Allah, bukan kepada manusia. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak darah. Pulanglah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, majukan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.